Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera kepada semua pihak yang terlibat, khususnya pensyarah akademik kami dan rakan-rakan seperjuangan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kami dapat berkumpul pada hari ini untuk membentangkan tugasan yang amat bermakna ini. Terima kasih kerana meluangkan masa yang berharga untuk menonton dan mengikuti persembahan kami. Perkenalkan, saya Muhammad Alif bin Sattar selaku moderator untuk sesi hari ini. Bersama saya, dua panelis yang sangat berkaliber, iaitu Anik Khaizuddin selaku panel yang pertama dan panel yang kedua iaitu Anik Hazwan, yang mana telah bertungkus lumus untuk menyiapkan tugasan ini. Pada hari ini, panel kami akan membentangkan kritikan sastera terhadap karya yang telah kami pilih dengan tema kesantunan berbahasa dalam karya puisi tradisional Melayu. Satu analisis terhadap gurindam dan selaka. Pemilihan tema ini adalah selari dengan Big Idea KPPB 2.0, iaitu kesantunan berbahasa yang menekankan kepentingan adab dan sopan santun dalam komunikasi. Objektif utama persembahan kami adalah pertama, untuk menganalisis secara mendalam nilai-nilai kesantunan berbahasa yang terkandung dalam karya puisi tradisional Melayu. Kedua, kami ingin mengkaji bagaimana sastera tradisional ini mencerminkan adab, budi pekerti dan sopan santun yang menjadi identiti masyarakat Melayu. Yang ketiga, kami ingin menghubungkan nilai-nilai murni tersebut dengan konteks semasa, terutamanya dalam era digital dan globalisasi ini, di mana nilai kesantunan semakin terhakis. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panelis yang pertama iaitu Anik Khaizuddin untuk membincangkan pengenalan karya. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi, puisi tradisional Melayu merupakan khazanah warisan yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Ia bukan sekadar karya sastera yang hanya untuk dibaca ataupun dihayati, tetapi ia juga mengandungi pelbagai nilai murni, falsafah hidup dan pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam menempuh lika-liku kehidupan. Dalam persembahan ini, kami memilih untuk menganalisis Gurindam sebagai karya utama kami kerana keunikannya yang tersendiri. Gurindam ini adalah bentuk puisi Melayu klasik yang unik dan berbeza daripada bentuk puisi tradisional yang lain seperti pantun atau syair. Ia terdiri daripada dua baris dalam setiap rangkap, di mana baris pertama mengandungi syarat, persoalan atau perkara yang hendak diperkatakan, manakala baris kedua pula mengandungi jawapan, kesimpulan atau akibat daripada perkara yang dinyatakan dalam baris pertama. Hubungan antara kedua-dua baris ini adalah hubungan sebab akibat yang sangat rapat dan tidak boleh dipisahkan. Antara ciri-ciri utama Gurindam termasuklah setiap bait mempunyai dua baris yang mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas. Ia biasanya berima akhir A dan setiap rangkapnya mengandungi satu idea atau pengajaran yang lengkap. Dari segi isi kandungan, Gurindam biasanya penuh dengan nasihat, ajaran moral, petunjuk hidup, peringatan tentang agama dan panduan tentang cara hidup yang betul. Jadi kami memilih Gurindam sebagai fokus kajian kami kerana beberapa sebab yang kukuh. Yang pertama, Gurindam bukan sekadar karya sastera untuk hiburan, tetapi ia merupakan panduan hidup yang komprehensif yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Kedua, ia mengajar kita tentang adab dan sopan santun yang menjadi teras kepada budaya masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Gurindam juga adalah universal dan masih relevan sehingga hari ini, walaupun ia telah dicipta berabad-abad yang lalu. Keempat, Gurindam merupakan warisan intelektual nenek moyang kita yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Selain itu, Gurindam juga mencerminkan kearifan tempatan dan falsafah hidup orang Melayu yang mementingkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, hubungan antara individu dengan Tuhan, hubungan antara individu dengan masyarakat, dan hubungan antara individu dengan alam sekitar. Kesemua nilai ini adalah selari dengan konsep kesantunan berbahasa yang menjadi tema utama tugasan kami pada hari ini. Sekian daripada saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih Anik Khaizuddin atas huraian yang sangat jelas dan komprehensif. Daripada perkongsian panelis yang pertama tadi, kita dapat memahami bahawa Gurindam bukan sekadar karya sastera biasa, tetapi ia adalah satu bentuk panduan hidup yang merangkumi falsafah dan nilai-nilai murni masyarakat Melayu. Struktur dua baris yang mempunyai hubungan sebab akibat ini menjadikan Gurindam sangat unik kerana ia mengajar kita secara langsung tentang akibat daripada sesuatu perbuatan atau sikap. Seterusnya, untuk memperkayakan lagi pemahaman kita tentang karya ini, saya ingin menjemput panelis yang kedua iaitu Anik Hazwan untuk membincangkan analisis karya yang lebih mendalam beserta contoh-contoh yang konkret. Silakan Anik Hazwan.
Baik, terima kasih Tuan Moderator. Untuk memahami dengan lebih mendalam nilai kesantunan dalam gurindam, saya ingin berkongsi beberapa contoh analisis yang komprehensif beserta huraian yang terperinci. Pertama, mari kita lihat gurindam 12 karya agung Raja Ali Haji, iaitu seorang ulama dan sastrawan Melayu yang tersohor. Terdapat satu rangkap yang berbunyi, barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Gurindam ini mengajar kita tentang kepentingan mengenal empat perkara asas dalam kehidupan, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasulnya, mengenal diri sendiri dan mengenal dunia ini. Dari sudut kesantunan pula, ia menunjukkan bahawa orang yang beradab dan bersantun sebenar adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan makrifat yang tinggi terhadap Tuhan dan diri mereka sendiri. Tanpa ilmu dan makrifat, seseorang itu tidak mungkin dapat menampilkan kesantunan yang sebenar dalam percakapan dan perbuatan mereka. Seterusnya, kita lihat contoh gurindam tentang kesantunan sosial yang berbunyi, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Ayat ini menekankan nilai kesantunan dalam hubungan sesama manusia, khususnya dalam kalangan masyarakat yang sebangsa dan setanah air. Masyarakat Melayu diajar untuk sentiasa berbudi bahasa, saling menghormati dan berjasa antara satu sama lain tanpa mengira darjat atau kedudukan mereka. Nilai ini adalah sangat penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Selain itu, kita boleh ambil contoh lain seperti cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Dari segi kesantunan berbahasa, gurindam ini mengajar kita bahawa kata-kata yang baik itu seperti ubat yang menyembuhkan hati yang luka dan dapat menenangkan jiwa yang gelisah. Sebaliknya, kata-kata yang buruk dan kesan ibarat racun yang boleh membunuh perasaan dan merosakkan sesuatu hubungan. Ini selari dengan konsep memilih rakan yang baik. Begitu juga dengan memilih kata-kata yang baik apabila sedang berkomunikasi. Mari kita lihat contoh yang lain. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Gurindam ini menekankan kepentingan sikap rendah diri dan kesantunan dalam menuntut ilmu. Orang yang berilmu dan beradab sentiasa menunjukkan sikap rendah diri, sentiasa ingin belajar dan tidak malu untuk bertanya walaupun mereka sudah mempunyai pengetahuan yang luas. Ini adalah berbeza dengan orang yang sombong, yang merasakan diri mereka sudah tahu segalanya. Satu lagi contoh yang penting ialah jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Gurindam ini mengajar kita bahawa kesantunan seseorang itu dapat diukur melalui cara mereka berinteraksi. Orang yang baik orang yang baik perangai dan beradab tinggi akan sentiasa menunjukkan sikap yang sopan dan usaha untuk sentiasa bertolak ansur. Dari analisis ini, kita dapat lihat gurindam bukan sekadar karya sastera yang indah dari segi bahasa, tetapi juga mengandungi pengajaran yang mendalam tentang cara hidup yang betul, adab sopan dan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih Anik Hazwan atas contoh-contoh yang sangat menarik dan huraian yang mendalam. Daripada perkongsian panelis kedua tadi, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana gurindam menggunakan bahasa yang ringkas tetapi padat dengan makna untuk menyampaikan pengajaran tentang kesantunan. Setiap contoh yang dikemukakan menunjukkan hubungan yang rapat antara bahasa, akhlak dan cara hidup masyarakat Melayu. Seterusnya, untuk memberikan perspektif yang lebih kritis terhadap karya ini, saya ingin menjemput kembali panelis yang pertama, iaitu Anik Khaizuddin, untuk membincangkan kritikan sastera terhadap gurindam dari pelbagai sudut. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Dalam membincangkan kritikan sastera terhadap gurindam, kami telah menggunakan dua pendekatan utama, iaitu pendekatan kritikan moral dan pendekatan kritikan sosiologi untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan menyeluruh. Dari segi kritikan moral, kekuatan utama gurindam terletak pada nilai-nilai murni yang universal yang terkandung di dalamnya. Ajaran-ajaran yang disampaikan adalah praktikal dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Ia merangkumi semua aspek kehidupan manusia, termasuklah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat dan hubungan dengan alam sekitar. Walau bagaimanapun, dari sudut kritikan moral juga, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diambil kira. Pertama, beberapa nilai yang diajarkan dalam gurindam mungkin kelihatan terlalu idealistik dan sukar untuk dilaksanakan sepenuhnya dalam dunia yang semakin kompleks dan mencabar kini. Sebagai contoh, nilai kesabaran dan kerendahan hati
yang diajarkan mungkin sukar untuk diamalkan dalam suasana persaingan yang sengit dalam dunia pekerjaan dan perniagaan moden. Manakala dari segi kritikan sosiologi pula, gurindam sangat kuat mencerminkan struktur sosial masyarakat Melayu tradisional yang hierarki dan mementingkan adab sopan. Ia menunjukkan dengan jelas bagaimana masyarakat Melayu tradisional mengatur hubungan antara raja dan rakyat, antara ibu bapa dan anak, antara guru dan murid dan antara individu dengan masyarakat. Gurindam juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan identiti dan jati diri bangsa Melayu melalui pengajaran nilai-nilai murni dan budaya kesantunan. Namun begitu, dari sudut kritikan sosiologi juga, terdapat kelemahan yang perlu diakui. Pertama, beberapa nilai dalam gurindam mungkin terikat dengan konteks sosial zaman dahulu yang berbeza dengan realiti masyarakat moden yang lebih kompleks dan pelbagai budaya dan global. Sebagai contoh, konsep kesetiaan mutlak kepada raja yang diajarkan dalam sesetengah gurindam mungkin perlu ditafsir semula dalam konteks negara demokrasi moden. Kedua, gurindam kadangkala terlalu menekankan konformiti dan kepatuhan kepada norma sosial sehingga mungkin menghalang pemikiran kritis dan inovasi. Walaupun terdapat kelemahan-kelemahan ini, gurindam masih sangat relevan dan penting pada hari ini. Ia tetap boleh dijadikan sebagai bahan pengajaran yang berkesan dalam sistem pendidikan untuk membentuk sasiah dan akhlak pelajar. Di era digital di mana nilai kesantunan berbahasa yang semakin terhakis, gurindam menawarkan panduan yang berharga tentang cara berkomunikasi yang beradab dan sopan. Pemimpin negara dan organisasi juga boleh mengambil teladan daripada nilai-nilai gurindam untuk menjadi pemimpin yang berjiwa rakyat, adil, amanah dan bertanggungjawab. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, nilai-nilai kesantunan dalam gurindam boleh diaplikasikan bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Melayu, tetapi juga boleh dijadikan rujukan oleh semua kaum untuk membina masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Sekian daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih Anik Khaizuddin atas analisis kritikan yang sangat seimbang dan objektif. Daripada perkongsian penulis yang pertama tadi, kita dapat memahami bahawa walaupun gurindam dicipta berabad-abad dahulu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih boleh diaplikasikan dalam konteks semasa dengan sedikit penyesuaian interpretasi. Pendekatan kritikan moral dan sosiologi yang digunakan memberikan kita gambaran yang holistik tentang kekuatan dan kelemahan karya ini. Seterusnya, untuk mengaitkan perbincangan kita dengan tema utama tugasan ini, saya ingin menjemput kembali penulis yang kedua iaitu Anik Azwan untuk membincangkan kaitan gurindam dengan big idea iaitu kesantunan berbahasa. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Tema kesantunan berbahasa atau big idea dalam tugasan ini adalah sangat signifikan dan berkait rapat dengan kajian kami terhadap gurindam. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, di mana komunikasi berlaku dengan sangat pantas dan meluas melalui pelbagai platform media sosial, isu kesantunan berbahasa menjadi semakin penting dan mendesak untuk dibincangkan. Kesantunan berbahasa merangkumi pelbagai aspek yang kompleks dan saling berkaitan. Ia bukan sekadar tentang memilih kata-kata yang betul dari segi tata bahasa, tetapi ia merangkumi pemilihan kata yang sesuai dengan situasi, nada suara yang sopan, gerak laku yang menghormati serta gaya dan ragam yang mencerminkan adab yang tinggi. Kesantunan berbahasa juga mengambil kira faktor-faktor seperti siapa yang diajak berkomunikasi dalam konteks apa perbualan itu berlaku dan apakah tujuan komunikasi tersebut. Prinsip kesantunan dalam gurindam boleh dilihat melalui 4 aspek utama yang saling melengkapi. Pertama ialah prinsip kesopanan, iaitu sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, beradab dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini termasuklah menggunakan kata ganti nama yang sesuai, mengelakkan kata-kata kesat dan kasar serta menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kedua ialah prinsip kerendahan hati, di mana kita diajar untuk tidak bercakap besar, tidak sombong dan tidak menunjuk-nunjuk walaupun kita mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Orang yang beradab dan bersantun sentiasa merendah diri dan tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Prinsip ketiga ialah prinsip kebenaran, iaitu bercakap dengan benar walaupun pahit, dengan cara tidak menyebarkan fitnah, dusta atau berita palsu dan sentiasa memastikan apa yang dikatakan adalah tepat
dan boleh dipertanggungjawabkan. Dalam era media sosial di mana berita palsu tersebar dengan sangat pantas, prinsip ini adalah sangat penting untuk diamalkan. Keempat pula ialah prinsip kebaikan, iaitu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, menenangkan hati, memberi semangat dan membina hubungan baik dengan individu. Kita hendaklah mengelakkan kata-kata yang menyakiti, yang menghina, yang mengaibkan atau yang merosakkan hubungan antara manusia. Aplikasi nilai-nilai kesantunan ini perlu dilakukan dalam semua aspek kehidupan seharian kita. Di rumah, kita perlu berbual dengan ibu bapa dengan menggunakan nada yang lembut dan penuh hormat. Di sekolah atau pejabat, kita perlu menghormati guru, pensyarah dan rakan sekerja dengan cara menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Di media sosial pula, aplikasi kesantunan berbahasa adalah sangat penting kerana apa yang kita tulis dan kongsi boleh dibaca oleh ramai orang dan boleh memberi kesan yang besar. Kita perlu memastikan bahawa kita tidak menyebarkan berita palsu atau fitnah, mengelakkan komen yang mengaibkan atau menghina orang lain, berinteraksi dengan penuh adab walaupun kita tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, dan sentiasa mengingat bahawa di sebalik setiap akaun media sosial terdapat manusia yang mempunyai perasaan yang boleh terluka. Sekian daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih Ani Azwan atas perkongsian yang sangat relevan dan praktikal. Daripada perkongsian panelis yang kedua itu tadi, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana nilai-nilai kesantunan berbahasa yang terkandung dalam gurindam boleh diaplikasikan dalam pelbagai konteks kehidupan seharian. Sebagai penutup dan kesimpulan daripada perbincangan yang telah kami sampaikan, kami ingin merumuskan beberapa perkara yang penting yang perlu diambil daripada semua pihak. Yang pertama ialah gurindam sebagai karya puisi tradisional Melayu yang mengandungi nilai-nilai kesantunan berbahasa yang sangat tinggi dan mendalam. Ia bukan sekadar karya sastera yang indah dari segi bahasa dan struktur, tetapi ia merupakan khazanah intelektual yang mengandungi falsafah hidup, panduan moral dan ajaran tentang cara hidup yang betul. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk memastikan bahawa khazanah berharga ini tidak pupus ditelan zaman, tetapi terus hidup dan berkembang mengikut peredaran masa. Sekian persembahan daripada panel kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian, masa dan sokongan yang diberikan. Sekian, terima kasih.